counter Zeus, counter Richie Amo, counter Starbucks tak boleh lah boycott kan, jadi untuk beli kopi kan, kadang-kadang dia duduk kat kondo ke duduk flat ke apa, turun kat bawah kan nak beli kopi kan, tangan dia kena tutup habis lah. Yang ni untuk orang hipster macam gitulah, dia akan selalu begini. Okey, datang, Lydia ke bos? Lydia siapa? Lydia tu siapa? Bos saya tahu, majikan. Lydia siapa? Saya tak kenal siapa-siapa yang nama Lydia. Cik, jenis kopi je nak kuat ke nak sederhana? Lydia ke bos? Waktu bagi dia, minta maaf first time order bagi saya ais Spanish latte panas. Cik, benda dah ais cik. Kalau nak panas order Spanish latte panas. So cik nak yang mana? Kalau macam gitu ais Spanish latte kurang ais. Gitu. Kalau itu boleh cik. Ada apa-apa lagi cik? Okey, sebab kawan saya tadi pesan bos saja tak cukup. So saya nak espresso 5 shot. Cik, kopi yang shot ke cik yang shot? 5 shot cik Nak pergi mana cik? Sebelum datang sini isap gam dulu ke apa cik? Tak. Normal je. Okay, yang ini untuk outfit yang akak-akak selalu pakai lah. Selalu lah tengok. Okay, ternampak macam gitu kan. Dia kena bawa, contoh bawa macam wallet. Wallet satu, phone satu. Dia dua-dua. Okay, phone dengan wallet tu dekat tangan, dua-dua. Saya pun tak tahu apa passion dia. Boleh je letak sini tak, dia kena pegang. Okay. Ni. Tolong, harassment, tolong. Harassment, ada orang harassment, tolong. Jalan sepit ni. Okey. Dan lagi satu, kalau wanita, yang ni wanita. Sambil-sambil tu abang-abang pun boleh tengok juga. Sebab sama je bang, cara pakai. Okey. Senang sarung juga, sama je. Okey. Lagi satu yang memudahkan, ambil hitam pelena. Okey. Tiba harassment. Padahal kawan lelaki yang hujung sana tu panggil member dia. Sebab member dia lambat sikit datang. Kawan tu dah chop table dulu kat mamak. Member pula tunggu kat situ. Dengar. Perasan. Harassment, tolong. Please. Tolong rakam harassment, tolong. Nampak macam mana kan? Okay? Kalau berita mau berebut dengan abang kalau ni alamak. Itu susah nak cakap lah. Jangan berebut lah, pakai sama-sama. Ni pakai dalam tidur pun sedap ni. Okay? Sebab tak payah banyak-banyak lagi, tinggal selak. Okay. Yang ni salah satu outfit lah. Next. Kejap sebab saya buat benda-benda ni tak lama. Takut nanti ada orang salah faham. Kejap. Next.